sampai rakit Alung 2. Dah habis. Oh, transfer je lah, senang tak? Kau? Cash aku ada bawah. Oh, cash pun? Ingat bos ni? Ya. Belakang di pintu ni, belakang ni sendal. Niat tak? Bilik ni je. Oh, bilik satu ni. Ni je. Dia tak apa. Ni. Ayo, ada lampu. Mantap lah. 50. Saya sebenarnya ikutkan tak boleh datang ni. Oh, kenapa? Saya tak sihat. Oh, Jadi 20 bulan ni jumpa pakar. Aku tak ada orang yang nak handle. Kalau saya serah pada orang lain urus, takut tak puas hati pula. iyalah betul lah. Sebab orang bersihkan tadi pun tak bawa member pun. Kau bersihkan macam mana ni? Bersihkan lagi. Itulah. Iyalah betul lah. Rakit ni bersih tu. Alhamdulillah. Dia jaga rapi betul. Kena marah lagi dulu. Bersihkan aku. Betul betul. Ni apa terus balik lah ke? Lepak dulu. Besok pukul berapa? Besok nak bawa balik. Bukan belakang dia. Belakang dia. Dia tutup tak apa, jangan dia tekan. Oh, dia takut dia punya lock tu tertekan. Betul. Betul. Esok tak tahu, nanti kita ni lah. Roger lah. Tengah hari tu beritahu lah. Boleh. Tengah hari kan. Kalau awal nanti, kalau nak balik awal kita orang Roger. Okey, baik bos. Baik bang. Sama. Ni semua boleh masak, boleh buat macam ni. Alright, baik bang. Terima kasih. Spot kat mana spot? Biasa diorang sini je. Tapi tu hari diorang ni patah diorang depan ni je. Oh. Pari. Oh, pari. Biasa pari kat pintu masuk. Mantap. Spot dia sini. Dengan sana. Alright. Okay, kita tak bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Wakbet. Ini tadi owner rakit Alung, ni rakit nombor 2. Oh. Baru sampai ni. Kita pusing lah dulu. Oh, ni ke dapur dia. Macam biasalah dapur. Peralatan komplit. Macam ada meja makan lipat lagi. Ini dia punya toilet dia. Luas. Ni biasalah. Dah tak sabar. Mantap. Dah. Kita tengok bahagian depan. Oh, ni jig tu dia tak bagi masuk kan. Abang ni tak ada bawa ikan abang ni ke? Bilik pertama. Ikan Ikan Kau punya anjing tu kau bawa ni? ada. Bilik nombor 2. Luas.
Cik ada kelambu. Mantap. Okeylah. Set up dulu. Baru kita ada yang manis yang menyambut-jambut kedatangan kita kat sini. Kita update lagi. InsyaAllah. Kita tengok strike pertama ni. Kita kena rekod. Walaupun dia tebal lebih ke sisik ke. Air dia terus. Oh, memang betul dia. Memang dia. Memang sahabat sejati. Tebal bibi. Mantap kan? Apollo tidak mengecewakan. Anti kumpau. Dia jumpa kawan dia. Awal ni. Datang sini. Kawan dia. Boleh lah. Orang kata ikan pertama jangan apa. Kenapa ayam penyet ni dekat tengah alam? Ya. Kang terpijak betul-betul penyet ni. Oish, dah keras. Alright, jumpa lagi insyaAllah. Kecil. Kalau besar-besar lengan, kita ambil pasang pedas. Alright. Kita jumpa lagi insyaAllah. Kita baling keluar lah. Tempat yang sama. Oh, ada yang angguk. Alright. Nanti ada yang manis lagi, insyaAllah kita ambil lagi. Tempat pun selesa. Menarik. Alright. Oh, ada lagi sambutan. Apa ni? Oh, angguk dia tu macam member lama. Pusing adik dia. Selamat datang ke Rakyat Along 2. Tahu tu cepat. Ya. Aku tak bawa ke player yang ni biru. Oh, ada. Adalah. Ada. Mana kau makan? Push. Tembus ke? Alright lah. Kita kena buat bunda kecil. Ada yang manis lagi? Kita up lagi. Alhamdulillah. Nampak tu. Apollo. Anis, saya berada. Mantap. Saya dia sama ni. Saya dia sama. Jangan dia jiran tak? Iyalah tu. Mantap. Mantap. Berapa ni? 5 jari wasu. Okey. Kau ada dia angguk perut ni. Oi. Peranjat aku ingat dah. Gerut-gerut punya angguk memang tu. Sedap. Memang dia angguk tu punya gerut. Alhamdulillah. Alamak. Tu telur ke dalam tu tadi? Tak beku ke? Beku. Kalau dah. Mohon lah. Hai Maimun. Alright lah. Ada yang manis lagi kita up lagi insyaAllah.
Eish. Bunyi itu duri. Mana tahu bukan. Tahu gerut-gerut. Ha, kuat sikit. Wacingnya. Ini besok berapa? Besok nak mandi susu kambing. Kita belum makan itu betul. Apa tu? Duri. Oh. Duri belalang. Ambil. Oh, dia belanja bunyi. Nyam ni kata. Alright. Ada yang manis lagi? Kita lagi insya-Allah. Oh, jangan keluarkan. Nanti dia nampak. Dia nyuruk, kena nyuruk kan? Okeylah. Belum habis setup lagi. Kita setup dulu. Alright. Ada. Besar ke? Macam hari Alhamdulillah, tebal pipi yang pertama. Mantap. gorengnya manis. Alright, ada yang manis lagi nanti kita update lagi insya-Allah. Oh, okey. Oh, sangkut je dekat tu je rezekinya. Power dah dia. Bukan kita punya ke? Tidak adil ini. Tidak adil. Oh, mantap. Tebal ke? Tahu ah. Wah. Buat sikit dia semua orang dengan manis. Wah. Lagi kuat man. Wah. Serok tak? Besar. Dia semua orang ini. Uish. Oh, tu. Ikan keing pari. Bagi Sebab dia lawan arus. Alhamdulillah. Bagi dia berkawan dengan tu yang sebelah sana tadi. Berkawan. Tu. Mantap. Ya, dua-dua kawan dari bekas. Tapi ni kecil. Tapi Alhamdulillah. Syukur. Alright. Bal. Hai, mana tahu. Itu tak tahu. MJ. Ya, tebal bibir. Okey, ada yang manis lagi kita update lagi insya-Allah. Lain macam. Kebal. Alhamdulillah. Kebal lagi. Ya Allah. Dia nak Apollo pula. Hai. Tak lah. Power lah. Kau letak je ni biar orang lain angkat. Betul. Itu betul. Tengok. Wah, syahnya dia. Ayu kan? Alhamdulillah. Ses manis di bawah laut. Ya, betul. Ya. Oh yo, alhamdulillah. Jenab. Makan dalam. Solid. Dalam terus.
Memang sangkut kat insang. Tak mata aku ni. Memang dia nak cari macam itu. Benang dia tu yang mahal. Apa? Mantap. Rambut dia panjang Alhamdulillah. Tadam. Rezekinya manis sekali. Tadam. Ada? Ada. Ada barang. Mantap. Hah? Laju. Saya nak lagi tak? Senyap aja. Jerut. Ada huri-huri pun. Nah, tu. Oh. Tandalah lagi. Tandalah. Alhamdulillah. Mantap. Dia ada kat tempat yang sama. Alhamdulillah. Ujung bibir atas saja. Tak, bibir atas keras lah. Jangan risau. Alhamdulillah. Sedap goreng. Sama. Tapi tempat lain. Itu saiz apa? Saiz 8. 6. 8. Kecil yang apa daichi yang kecil makan tu. 6 Dah kecil-kecil tu 10. Dia tak daichi yang halus je. Oh, yalah 10. Nis. Pancing hijau. Angkat dia. Angkat je, angkat Mon. Okey. Okey Mon. Karo. Okey, layan. Tak apa. Biar bunyi. Lagi karo. Sikit. Okey, karo gulung. Okey. Relax. Tarik. Okey. Tekalkan dia Lagi relax Mon. Tenang. Lagi Mon, relax lagi. Okey, karo lagi sikit, layan sikit. Ni Apollo ni. Bukan. Macam hilang je. Gulung. Dia sisik, ikan sisik. Kena cepat. Ya. Ya, mantap. Karo lagi. Lagi. Layan lagi. Tenang. Main-main je. Ya. Okey. Bulang bintang. Bintang. Ya. Ada? Mana? Lagi? Ada tu. Gulung lagi. Ya. Yang baru ke? Tak tahu lah. Kalau gaya dia gaya yang bersisik. Mantap Mon. Keras sikit. Macam dah tak kuat naik je. Cucuk. Lagi. Oi. Oh, cucuk. Okey. Pelan-pelan, relax, tenang. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikana. Kena rasa. Doa untuk makan sabar ya. Ya. Betul suspend dia ni angkat. Tak reti naikkan Sabar. Layan lagi Mon. Pelan-pelan. Jangan gopo-gopo. Bertenang. Dia memang sedap. Lagi. Oh, cucuk. Ayo. Macam ikut macam daun baru macam yang selalu dapat. Kayu. Dia dah lawan arus. Dia tekan ke sana. Dia memang nak habiskan filem ni orang ni. Tak apa. Bismillah. Oh, yo. Pancing kau pun dia balut sekali kan. Tak apalah. Okey. Tak apa, angkat je dulu Mon. Okey, dah. Pelan-pelan, relax, tenang. Kita nak sampai dah tu. Dah mana dia orang ni? Ya Allah. Hal Aziz sebesar ini je. Alhamdulillah. Farida. Ya Allah, besar banis. Power lah Maimun. Power lah Maimun. Baru nak pergi. Bahaya, hati-hati. Pari. Besarnya. Wih, dapat sawut dengan tamban sekali ke? Tahu dengan tamban. Wow. Keluarkan ke? Besar ni. Hati-hati bang. Ekor dia jangan keluarkan lah. Bahaya. Biar dulu. Ada tamban ni. Best je malam ni. Alhamdulillah rezekinya.
Waduh. Waduh. Nak pura-pura lengur lah. Waduh, Man. Patutnya. Alhamdulillah. Alright. Ada yang manis lagi nanti kita update lagi insyaAllah. Macam Siapa? dia lagi laju. Dia lari laju. Dia datang ke sini. Jenab. Tak pasti ya. Macam berat. Tukar lagi. Kau nak angkat? Taklah, tak apalah. Try layan. Iyalah. Anak dia. Dia beranak. Yang ni boleh beranak. Nak sebelah situ macam manis? Balinglah sini. Ada anak ke? Ni jantan. Tahu betul. Nak dapat ikan pari. Baru saya angkat. Alright. Sekejap. Masih ada orang Alhamdulillah. Alright, ada yang manis lagi kita update lagi. Dapat ikan pari. Mana tadi dia punya cepit? Okey. terbaik lah. Mantap. Oh, kita nak yang macam tu. Ikan isi ikan. Mana kau puji? Sauk sekalian. Lihat lagi, tahan. Boleh ambil Macam dulu puji. Ha? Boleh. Okey. Mau lah Lisa. Mantap. Oh, dia dah pergi. Pari lagi tak bang? Cakap ke? Pari lah tu. Ha? Berat dia. Dia berat tapi tadi ada lawan. Cuma tadi je lah macam dia nak lari. Oh, Dia nak putus asa kot. Sebab dia tadi. Isi ni. si ikan. Oh, Cakap tak? macam pari lah. Ha? Oh, yo dia tekan. Oh, dia tekan lagi. Mantap ji. Sebelum manis sawan aku. Tahu lah kan. Oh, dia pergi bawah ji. Dia dah Bawah lah, ji. macam sisik aja. Cakap ke? Ui, panjang. Panjangnya. Gelama ke? Terus nangin. Oh. Ikan ni lah. Ikan apa tu? Ji. Tiruk tong. Jangan ji. Alah, lepas. Kena tong bawah tu. Ikan apa tu namanya? Bulan ni? Bukan ni? Macam bulan yang panjang tu. Ikan apa? Putus. Dia ke bawah sini. Poji Ikan tak parang tak? tak ke bawah kan? Allahu Akbar. 15 LB je tu. Oh. Memanglah. Yang RM5. Yang penting kita dah nampak ikan ni kan. Dia macam tak galak sangat. Tak apa. Buat lagi. Usaha lagi. Besar lagi. Relax. Ha? Boleh. Boleh. Nanti kau tengok man. Tenang. Aduh. Dia, sebab dia ke bawah tadi kau kena turunkan joran. Itulah dia. Tak apa. Cuba lagi. Ada banyak masa lagi. Baru lepas maghrib. Alright, ada yang manis lagi nanti kita up lagi insya-Allah. Tak ya? Sedap mon. Sedap. Jenap. Pelan-pelan. Dalam tu makan dalam. Ke sana. Ha. Oh Lisa dapat ikan besar. Alhamdulillah. Itu dia. Ikan besar ni depan mata. Alhamdulillah. Ni kasau. Sauk kat mana? Sauk tu, sauk je. Tadi dah depan mata putus. Aku mengadu. Dia putus. Tengoklah rakam aku. Tak boleh aku tengah video call. Oh, video call aku. Anak aku demam. Oh. Oh, ya ke? Sedap. Ya. Wah. Mantap lah. Tak belanja. Alhamdulillah. Oh yes. Ui, Oh yes. Nak nenok. Sabarlah awak diam macam. Ya. Pari besar macam banis ke? Kau minta belikan macam baru. Bukan di sisik ni. Sama tak? Sama macam ni tak? Adik-beradik Kawan juga? dia tak? Ha tu, kawan dia. Oh, tepat! Alhamdulillah. Tengok tak? Nampak tak? Oi, terlepas aneh. Rezeki Mantap dia, alhamdulillah. Ni lah Lisa dapat.
Ni orangnya. Laki bini Laki bini. Lain macam Saiz 8. Mantap. Tebal pipi ni besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak An dia mesti kalahkan aku. Makan dah ubat. Tak apa. Biasa kan dia tak nak pergi klinik. Ni dah tak. Kita cuba lagi insya-Allah. Ada yang manis-manis lagi. Mantap. Ini memang tebal penduduk sini ni. Sebab Tapi yang ni mata kecil. Dia tak talan dalam An Betul. Dia ni. Aku pakai ni yang kau bagi aku tadi. Itulah. Selalu terus makan telan dalam. Ke dia tadi dia baru Tapi tadi dia dah Yalah. Cocok aku. tu terus cepit pun. Cepit kuat sikit. Alah cepitnya tak kuat. Alamak. Kuat-kuat. Itu jari terus. Besok dah dia balik Okey. Alhamdulillah ya Allah, tebal lah. Alright lah. Ada yang manis lagi nanti kita update lagi insya-Allah. Dia bagi ke? Baru baling Alhamdulillah. Wih, terbaik ah. Layan dulu je, layan dulu je. Layan dulu je. Mana? Kejap. Layan dulu je. Dia mendengar ke rintihan aku? Kau tengoklah nanti duri dia macam mana. Oh yang mana tadi ni? Ha? Apa dia? Loceng. Oh. Kat tangan. Oh ya 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 ya. Oh ya ya ya. Oh nampak tu. Dia lagi. Ji. Ih, besarnya. Oh, dia tengah banyak ni kat situ. Semua saiz Color dia tu. Ni baru boleh jual dekat pasar. Loceng. Mantap. Alhamdulillah. Wah. Ikan duri, Riz. Ikan duri. Ada Alhamdulillah. Sedih aku. Mantap. Alright, ada yang manis lagi nanti kita update lagi insya-Allah. Putus. Kalau kau beliin. Tak, balong. Mantap, betul lah goyang-goyang aku tengok. Oi, aku macam orang Indo ni. Kenapa? Tak ada mancing. Power lah. Tak, sangkut tolong bang. Dia ni sebab kat situ kan ada tali sawo, tali. Oh, Malu tu. kena biarkan dulu lah sampai dia konyong bahaya. Ya. Alhamdulillah rezekinya. Manis-manis sekali. Oh dia makan kepala ni tadi, kau nampak kan? Batu kali besar kan? Betul. Power kan? Ni bang. Mantap. Oh, dia juga. Oh, dia pun dapat. Wah. Ni juga ni. Gambar juga ke? Tamban. Ih, besarnya. Makan dalam ni. Potong terus. Dia dah makan dalam. Dah punya apa? Perambut pun dah macam ni lah. Dah tinggal nak putus. Tu. Ganggu sekali. Betul lah, kalau letak dua ni tengah memang dia tak layan. Ya. Oi, dia sekali. Ya ke? Tak, ini kat sebelah sini. Ha? Ini kat sebelah sini. Serok tak? Serok. Macam lain ni. Apa ni? Malung lagi. Tapi ni bungkus. Tapi ni dah biol lama ni. Berapa lama kau biar? Dia sapu dua-dua tu ni. Macam ya lah aku punya sekali ni. Oh. Dia enggot ni.
Pak An punya dah ke sana. Tak apa, tarik je lah sekali. Suka ke? Tadi ikan. Oh ada. Tengok duri ya? Oh duri. Nak ini ke? Oh sekali dengan benih. Ya ya. Tak apa ni. Saya pula terikut-ikut kat sini kan. Alright. Ada yang manis lagi nanti kita up lagi insya-Allah. Layan. Tembak. Oh, Tak. Okey. Dah. Dah. Dia macam kejor je. Oh, dia kejor lah. kejut je. Dia datang Dia patut balik. Oh. Pergilah depan sikit. Oh ya. Malu dia. Ya. Ha, gulung laju laju, Oh, gulung ya. laju laju. Tali ni terus kendur tu. Dia macam kejor ke sini. Lagi, mana lagi? Oh, yang sana. Oh, sana. Apa ni? Ha? Ada. Apa ni kalang kabut? Kita tak nampak tali dia apa ni? Ada tu. Oh, kejap dia ganggu tali sebelah kita orang ni ke? Oh, dia tekan. Relax, tak payah sembak sangat. Jom je. Kan? Ha. Dia lekat. Dia perlukan kesabaran seperti saya. Ya, betul. Itu betul, Mon. Sabar teman-teman. Power lah. Ada ke? Ada. Oh, power lah. Power lah, Memon. Oh, sedap, sedap, sedap. Sini, sini, sini. Depan sikit. Alhamdulillah, Memon power. Wah, benih. Ni dia tukang angkat power sangat ni. Wow, mantap lah, Memon. Ui, alhamdulillah cantiknya kerapunya. Kau pakai apa ni? Pakai itulah. Udang. Tak ah, tamban. Isi ikan. Ha ah. Bang, aku lah tangkap tambah lagi ni. Aku yang tadi aku kata yang bahagian kau kata bahagian tai sikit. Bawa aku dulu. Okey, mantap. Alhamdulillah rezeki manis. Ya. Dia rakit along 2. Wah. Mantap. Ujung sekali tu casting dia. Ada aku balik. Oh, sedapnya. Oi, dia nak bagi ke tali saur. Ya. Wah, pelik. Sedap kan? Sedapnya. Alhamdulillah. Ya. Kalau tak percaya cuba bakar. Sedap. Hai. Buat Pak Isa. Pais, bukan Pais. Ni betina. Dia tak ada dia punya tu. Nak keluar ke? Alright. Alhamdulillah, nanti ada manis lagi, kita update lagi insya-Allah. Ada malam. Lepas. Lucut. Lengkung tadi. Ini Oh, dia tak ada encut. tak ada lah. Lucut lah. Baring sana. Baling lah. Balik benar balik. 1 2 cung. Bismillah. Oh, sorry. Sengaja. Alright. Ada yang manis nanti. Kita Roger. Buat apa tu? Macam. Alright. Mantap. Nanti kita makan dulu. Ikan semua sama.
Oi 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 oi. Serok. Serok, serok, serok. Serok dalam bahasa Cina apa, Mon? Ha, Mon? Serok dalam bahasa Cina apa? Sauk. Oi. 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 Tanda-tanda yang indah. Oi, dia sudah mari. Tanda Cina ke tanda betul? Bukan. Tanda betul. Tanda betul. Oi, ada Nampak tu color dia terang benderang. Apa dia letak dekat kerusi tu nak dia bini kau nak duduk nanti. Aduh. Alhamdulillah. Lepas makan Maggi dapat tanda baik. Ya, alhamdulillah. Berapa jari ni? 3 jari, Bos. 4 jari. 4 jari. 5. 3 jari setengah lah ni. Mantap. tak ada sangkut ni. Sangkut tu tadi. Ha? Ada sangkut ni tapi tadi macam ada barang. Ada kalau tak lucut lah ni. Ni apa tamban ke? Ha. Malu lah lepas. Tak ada ni. Tak kena betul. So, Tak tadi apalah. masa aku tarik tu dia dah macam lawan-lawan. Yalah lucut lah tu. Belum apa? Belum Paling tu. paling lah ada lagi ni. Ekor je lah hilang. Wah. Wah. Kenapa dia dah makin dekat angguk dia makin banyak ni? Risau pula aku. Jangan risau, lawan. Kan. Takut dia bukan tanda, takut dia tanda-tanda. Jadi tanda tanya. Kan Oi. betul. Dia terbalik, dia berenang terbalik Dah dah, okey. Okey. Cut ke? Dia suruh cut lah. Okey. Baik. Suka ke? Iyalah, ketam. Dapat juga akhirnya. Tadi kat belakang tak dapat-dapat. Lepas. Oh, cantik. Macam gini kau. Ada rekod. Oh, nampak. Pembukaan di pagi hari. Cuaca. Rezeki di pagi hari. Oh, nampak tu. Oh, dia juga roti tampal goyang. Lepas tu goyang. Mantap. Ikan pari pagi-pagi dah bangun. Jantan. Bayu je. Alhamdulillah. Jantan. Memang Jantan ke? Perempuan lah. Betina. Dia ada telur dua tu. Dia yang jantan tu kaki dia gini. Betina dia tak ada gitu. Dia cuma ada macam tu bentuk sisi. Maimun betina, dia tahulah. Abang ni dapat betina je. Dia jadi mak bidan semalam. Urut. Hantar. Oh, mantap. Oh, kat situ sebelah Paan. Suasana pagi. Alright. Nanti ada yang manis lagi. InsyaAllah kita update lagi. Ikan ke? Makan rumput. Aku makan macam itu sekali. Biar. Jangan dipaksa. Tarik
Semalam kan ada 2 kali praktis. Oh ya. Ya kan? Ya. Jangan turunkan. Jangan turunkan. Menyentuh gulung ni. Nanti dia Semalam kan Tarik sikit. praktisnya lah. Okey. ya Allah, benda ni. Okey. Oh, dia bunyi. Okey. Dia kalau dia tak melawan tu main ni. Gulung. Naikkan sikit anu joran. Gitu. Okey, gulung. Naikkan lagi sikit. Gulung. Naikkan lagi sikit. Gulung. Oh, okey. Naikkan lagi sikit. Okey, gulung. Naikkan sikit. Gulung. Saya tanya tadi kenapa? Ya. Bahaya semua. Tadi kau doa. Oh. Okey. Aku cakap, ya wahai tuanku, bini aku ni teringin nak ikan besar bagilah. Okey, mantap. Mantap Mon. Mantap. Macam itu Mon. Oh. Mantap Mon. Oi, sedapnya. Relax Mon. Okey. Ada nampak dah tu? Oh, bukang. Bukang besarnya. Allah Rabbi. Wah. Kau Kan tak cakap ikan apa kan? Doanya nak ikan besar. Macam ikan keli lah tu. Ya, besar dia bagi kita ha. melukang. Wah. Itu ada ikan. Syukur. Itu ikan dekat dalam. Dalamnya besarnya. Nah, melukang. Tahu? Dia boy jantung. Gigil tak ni? Lutut, Kakinya. gigi lah, lutut. Mantap macam dia Tu. Sama saiz ni Mon. Ya, dia kena sama besar dengan kita baru betul. Ni baru ikan. Kalau tak sama besar tak boleh. Hush, mantap. Manis sekali. Alhamdulillah. Nampak? Rezeki Gemuk di dengan pagi gemuk. hari. Kau punya teori Ada yang manis tu, lagi nanti. mana Kita update makan? lagi. Aku tak dapat pun. Okey dah. Siapakah namamu? Nama saya Susanti. Sayang tu. Cuba kuat sikit Pak. Sayang tu. Oh, dia lama. Alah. Dah Mon, dah sampai. Oh. Dah. Okay. Pengakhiran cerita di sini. Belum, ada lagi. Oh, ada lagi. Siap lagi. Oh, ni tanda dia pudar lah kan. Single rider lah. Apa? Single rider. Single rider tu apa? Ada yang manis lagi? Kita up lagi insyaAllah. Macam Alip ke? Awak-awak. Selalu awak-awak tu kalau pasangan umpan, dia tolong angkat pancing. Yelah tadi kan dah jam punya apu. Dah lap-lap. Gemas-gemas. Cukup merajuk lah. Itu yang dia bagi belukang. Ya. Nasib baik tadi yang tu tadi kalau ayam siap mok. Oh yo. Awak punya pari. Tu ke? Jantan. Jangan jaga dia punya tu ekor. Oh, ni betina. Ni jantan. Telangkup aja kat sini. Oh, ni jantan. Oh, dah pandai lah dia. Dah tahu bezakan. Hebat. Semenjak jadi Tok Bidan semalam. Ya, Tok Bidan. Tok Bidan, Mak Bidan. Mak Bidan. Mantap lah. Alhamdulillah. Kilas ikan di laut. Itu sudah. Okey, tamat sudah misi trip memancing di Rakit Along kedua. Ini dah kemas-kemas nak balik. Cuaca pun sana dah mendung dah nak hujan. Alright. Keadaan orang depan pun dah kemasan tu rasanya tu. Okey. Tunjuklah hasil untuk trip kali ini.
Ada yang manis-manis, lauk-lauk untuk dibawa balik. Tu. Sikit sedikit buatangan manis daripada rakit Along 2. Mantap. Alright. Kita jumpa lagi di next trip, InsyaAllah. Mantap. Berteduh. Jangan main hujan. Mantap lah. Rezeki hujan. Oh, ada angguk, ada angguk. Walah. Iya ke? Tapi dia pakai udang. Hai, mana tahu. Tebal besar. Betul lah. Memang dia lah yang apa? Yang guna udang kopek ikan makan. Dia memang hari ni memang hari dia berdua. Ya. Oh. Oi. Allah. Putus. Siakap ke? Aduh, Ha? ni lepas ni. Siakap ke? Tahu lah. Ya tak? Apa ni kan atas malam tu? Ya Allah. Aduh, lagian. Ada masa lagi, ada masa lagi. Kan drag dia ketat sikit. Tak, aku tak nampak juga. Tahu tak? Aduh, tak ada rezeki. Tak apa. Kita cuba lagi, insyaAllah. Mengapa termenung? Buka je. Hujan ni lama ni. Itulah. Nak balik hujan. Kita buka lagi mancing. Alright. Ada yang manis lagi, insyaAllah lah. Kita update lagi. Tunggu hujan reda ni. Alright. Orang depan tu mana main hujan tu. Ayo, balik. berkau nak jadi